Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Okey, tajuk ni lain sikit daripada fotografi tentang buku. Tapi masih ada kena-mena dengan foto lah. Cuma yang saya nak beritahu ni, secara ringkas ni paling cepat lah ni. Kalau you all nak cari buku berkaitan dengan fotografi kan, jangan pergi pesta buku lah. Kalau memang semata-mata nak cari buku berkaitan fotografi, you boleh pergi ke kedai buku di Kinokuniya, Suria KLCC. Situ memang banyak pilihan buku-buku fotografi. Dan juga kalau di Kuala Lumpur ni di Sutaya Bookstore dekat Pavilion Bukit Jalil tu. Saya dah pergi ke dua-dua tempat ni dan memang banyak pilihan buku-buku yang berkaitan fotografi lah. Dan mungkin ada yang kata dekat Big Bad Wolf pun ada juga. Tapi sekarang ni macam dah jarang saya nampak promosi tu, mungkin tak lalu dekat feed saya lah. Dan walaupun saya minat buku kan, saya jarang pergi dah pesta buku ni. Bukan pasal ban bukan saya ban ke apa ke benda tu. Sebab ada banyak buku-buku yang saya dah beli, tak baca lagi. Dan tujuan saya buat ni pun dah habis dah pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Sebab kalau saya buat awal ni mungkin akan mempengaruhi orang tak pergi sana ke apa kan. Walaupun bukanlah kita ni influencer ke apa, pasal saya ada ramai kawan-kawan yang menulis buku. Jadi kalau kita buat konten jangan pergi pesta buku, mungkin dia rasa kenapa pula Mamat ni buat konten jangan pergi pesta buku pula kan. Sedangkan saya pun ada juga pernah buat buku bersama beberapa penulis buku yang mana tak tahu, buku 7 benua ni dah lama dah bersama dengan 8 orang penulis ni. Jadi kalau saya buat tajuk jangan pergi pesta buku, mungkin ada kawan-kawan yang rasa kenapa lah Mamat ni buat macam tu kan. Cuma itulah tujuan saya tak pergi ni, sebab dia bukan saya tak suka pesta buku tu, sebab saya tak nak beli buku yang mana saya ada satu box lagi buku-buku yang tak dibuka lagi pun. Dalam masih berbalut plastik ni, yang ni pun dah lama beli dia. Ada buku yang hampir 10 tahun beli pun tak buka lagi. Ni pun dah 6 tahun beli, masih lagi dalam plastik, tak buka lagi. Ni yang saja letak atas meja je, yang yang dalam box tu ada lagi. Ni semua dalam plastik lagi ni. Masih berbalut plastik lagi. Dan sebab itulah saya tak pergi. Cuba menahan diri daripada untuk pergi ke pesta buku. Supaya tak nak beli. Lepas tu tak baca. Dan anak-anak saya pun tak minat sangat buku-buku yang benda-benda topik yang saya baca ni kan. Macam buku pasal foto ni. Cerita Lindsay Addario ni. Sampai sekarang pun tak baca lagi. Dan ada setengah buku tu, memang kalau kita pergi di pesta buku tu, tak jumpa tu, tak banyak pilihan sebenarnya. Walaupun pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur tu, tajuk dia pesta buku antarabangsa. Tapi ni untuk pilihan buku foto lah, buku-buku lain tak pastilah. Memang tak banyak. Dulu, masa awal-awal tu, saya tengok, ni mesti banyak. Mestilah ada banyak pilihan kan, buku-buku berkaitan fotografi. Yalah international kan. Bila pergi-pergi tengok pusing. Mungkin saya sendiri tak jumpa lah. Tapi dah 2-3 kali pergi memang payah lah nak jumpa. Ada, bukan tak ada langsung, tapi memang payah lah. Dan akhirnya saya beli di Kinokuniya ataupun saya order di Amazon lah. Amazon ni mungkin ada yang kata bang, shipping dia mahal lah. Dia sebenarnya ada masa-masa dia kos buku dengan shipping tu jauh lebih murah lagi daripada harga di kedai yang kita beli di Malaysia lah, di Kinokuniya ke, di Sutaya ke, ataupun di MPH kan. Ada buku tu. Contoh macam buku ni. Ni saya beli online, dia real ni. Di Kinokuniya pun ada, tapi mahal. Saya tengok online dengan shipping lagi murah, tu saya beli. Macam buku-buku macam ni nak cari di pesta buku agak susah lah. Lagi satu, buku-buku foto ni harga dia boleh tahan mahal juga kan. Contoh lah, kalau kita belanjakan 150 untuk sebuah buku fotografi, dengan harga 150 tu mungkin kita boleh beli 10 ataupun 5-6 buah buku novel ke, buku rujukan lain-lain lagi. Jadi mungkin tak berbaloi lah. Lagi satu jarang lah fotografer yang minat membaca buku ni. Ini mungkin ada yang kata tak betul kan. Fakta dia memang macam tu. Kurang sangat-sangat kurang lah biasa. Pasal itulah ramai yang memilih bidang fotografi ni. Maksudnya mana memilih bidang foto ni pasal dia tak melibatkan nak baca buku ke, dia bukan akademik sangat kan. Kecuali yang nak jadi pensyarah ke, level-level yang nak buat master, nak buat PhD tu, memang dia kena baca buku lah. So point dia berbalik kepada sesiapa yang nak mencari buku berkaitan fotografi. Kalau di Kuala Lumpur ni, pergilah ke Kinokuniya Bookstore di Suria KLCC ataupun MPH di TRX tu.
Ataupun tapi MPH di TRX dah pergi, selection dia tak banyak sangat. Ataupun di Sutaya bookstore dekat Bukit Jalil tu, Pavilion. Ataupun satu lagi order di Amazon lah. Bagi yang kata mahal tu mungkin dia jarang buka lah. Jarang buka Amazon tu, jarang tengok kan. Mungkin kata mahal ke murah kan. Ada juga yang pernah post komen dekat saya, bang, Amazon punya buku ada hantar kat Malaysia kan. Nampak sangat you tak pernah shopping di Amazon, selalu mungkin beli barang di Shopee je kan. Sebenarnya memang ada waktu-waktu dia murah lah. Okay lah, kalau ada benda nak tanya lagi ke apa kan, boleh tanya di ruang komen lah. Benda ni just konten santai lah. Kita jumpa lagi.